Hari ni saya nak unbox benda yang saya tunggu-tunggu untuk menyelesaikan masalah FX30 saya. Masalah FX30, masalah dia tak ada EVF. Saya nak tengok kita show outdoor memang tak nampak. Sebab itulah saya beli JJC Camera LCD Viewfinder. Benda ni bantu saya adalah dia akan memudahkan untuk saya nampak skrin saya di pencahayaan yang agak tinggi lah, terutamanya kat outdoor. Lain bagi kat anak saya, dia punya plate bawah. JJC ni antara brand third party yang bagi saya agak berkualiti. Dia dah selevel macam Smorik, Ulanzi, ada gelas dalam dia. Speciality benda ni adalah dia bukan hanya sekadar kita snap macam tu saja, tapi dia ada dia punya rail dia permanently boleh letak kat sini. Buat sure lah dia ada benda lah ni sekali kan. Kalau tak ada benda ni susah pun nak cari duit shilling, tak ada. Try pakai sikit, cuma nak pakai ni. Betul ke saya pusing ni? Saya bagi kita pandai-pandai pasang, bagi kita tengok dia apa macam nak pasang ni. Oh okey, slide kan dia. Okay, nice. Kelebihan JJC ni, brand ni, dia ada special untuk model FX3 dan FX30. Itulah saya nampak kelebihan Sony FX30 ni dia agak famous, dan third party dia keluarkan spesifik brand untuk kamera ni. Kalau kita pakai brand lain, dia tak dapat nak spesifik lah. Dia kena ada yang universal 3 inch punya viewfinder ni lah. Okay, kita nampak sini dia boleh, dia boleh adjust bawah atas. Dia boleh adjust lagi, bagi rapat lagi. So benda penting saya nak kena bagi betul-betul rapat dekat dia punya dinding, kat skrin tu. Adjust dia punya atas bawah. Nice. Ni kalau klien tengok ni, besar gila kamera. Nampak besar, nampak. Tengok tu. Okay, ambil lens. Kita try sikit. Saya anggap benda ni akan function lah, sebab dia membantu untuk saya tengok. Tapi tak tahulah macam mana pencahayaan dia akan tutup semua ke, dia punya magnifying dia okey ke tak. Serious. Macam Vision Pro. This is nice. Kelebihan dia sebab dia ada kaca dalam tu, dia ada magnifying glass tu, dia akan lagi nampak luas. Van, memang best van. And in fact sebenarnya, dia punya kiri kanan memang nampak. Saya rasa this is one of the best investment yang saya beli untuk FX30.